Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kepada Syah Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif dan bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Begitulah peribahasa yang menggambarkan betapa pentingnya perpaduan dalam sesebuah negara. Persoalannya, apakah tunjang yang mampu menyatukan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya, rukun negara yang menjadi panduan hidup setiap rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada tahun 1970. Pada hari ini, saya akan mengupas 3 prinsip penting dalam rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesopanan dan kesusilaan. Hadirin yang dihormati, prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan merupakan asas pembentukan syahsiah dan akhlak mulia. Walaupun rakyat Malaysia mengamalkan pelbagai agama dan kepercayaan, setiap agama mengajar kita supaya berbuat baik, menghormati orang lain dan menjauhi perkara yang buruk. Nilai-nilai murni inilah yang menjadi benteng kepada masyarakat daripada gejala negatif seperti buli, jenayah, rasuah dan perpecahan. Sebagai pelajar, kita boleh mengamalkan prinsip ini dengan menghormati amalan agama rakyat Karangkai, tidak mempersendirikan kepercayaan orang lain, serta sentiasa bersikap jujur dan amanah dalam setiap perkara. Apabila kita menghormati kepelbagaian agama, keamanan negara akan terus terpelihara. Hadirin sekalian, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berpelbagai yang menjadi lambang perpaduan dan kedaulatan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bukan sekadar menghafal nama yang di-Pertuan Agong atau menyanyikan lagu negaraku, tetapi turut melibatkan rasa cinta terhadap tanah air dan kesanggupan mempertahankan keamanan negara. Sebagai generasi muda, kita boleh menunjukkan semangat patriotik dengan menghormati jaga gemilang, menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh semangat, mematuhi undang-undang serta menjaga nama baik negara sama ada di dunia nyata maupun di media sosial. Janganlah kita menjadi generasi yang mudah terpengaruh dengan berita palsu atau menyebarkan kebencian yang boleh menggugatkan keharmonian negara. Sidang hadirin, prinsip yang ketiga yang ingin saya tekankan ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam dunia yang semakin moden, adab dan budi bahasa tidak seharusnya dilupakan. Bab kata pepatah, Malaysia menunjukkan bangsa. Sikap menghormati ibu bapa, guru-guru, jiran dan rakan-rakan mencerminkan kepribadian seseorang. Malamnya, pada hari ini, kita sering melihat budaya menghina, mencaci dan menggunakan kata-kata kesan di media sosial. Jika perkara ini dibiarkan, masyarakat akan hilang rasa hormat antara satu sama lain. Oleh itu, marilah kita membudayakan amalan memberi salam, mengucap terima kasih, bertutur dengan sopan serta menghormati pendapat orang lain walaupun berbeza pandangan. Hadirin yang saya hormati, rukun negara bukan sekadar 5 baris ayat yang dihafal ketika perhimpunan sekolah. Sebaliknya, ia ialah panduan yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian. Jika setiap rakyat menghayati prinsip-prinsip ini, sudah pasti Malaysia akan terus aman, maju dan dihormati di mata dunia. Sebagai generasi pewaris negara, kitalah yang akan menentukan sama ada rukun negara terus menjadi pegangan atau sekadar tinggal dalam lipatan sejarah. Janganlah kita hanya menghafalnya, tetapi hayatilah setiap prinsip dengan penuh keikhlasan. Sekian, terima kasih.